Dengan penuh kesal dan air mata hampir menitis, mana saya Datuk Awi nak maklumkan sesuatu yang amat penting. 2 bulan lepas saya terpaksa masuk ICU 6 hari kerana tiba-tiba penglihatan jadi hitam gelap, tak nampak langsung jalan. Doktor kata salur darah mata tersumbat teruk dan katarak dah tahap nak buta. Terus cadang pembedahan laser segera berpuluh-ribu ringgit. Saya menangis teresak-esak sebab tak sanggup bayang tak boleh tengok muka anak bini dan naik pentas lagi. Nasib baik sehari sebelum tarikh operasi, kawan rapper terkenal dari Indonesia datang melawat dan seluk satu botol kecil Filizi Eye Solution dalam poket. Dia paksa saya cuba dulu 7 hari je. Saya tak ada pilihan. Malam tu juga saya titiskan 2 titis setiap mata. Hari ketiga saya dah boleh baca papan tanda jalan tanpa cermin mata. Hari ketujuh saya dah boleh memandu sendiri ke studio rakaman tanpa silau lampu. Lepas sebulan saya pergi hospital sama untuk cek. Doktor ternganga sampai terdiam 5 minit. Dia kata ini tak masuk akal, salur darah bersih semula, katarak hampir 95% hilang. Awak guna apa sebenarnya? Saya angkat botol Filizi je. Dia geleng-geleng kepala tak percaya. Sebab tu hari ni dengan hati yang berat saya nak bagi tahu, minggu depan harga Filizi Eye Solution akan naik balik ke harga asal RM496. Ini promosi terakhir yang saya mampu bagi sebagai tanda terima kasih pada korang yang sentiasa sokong saya dari dulu sampai sekarang. Ramai dah cuba di Malaysia. Mata kabur 5 tahun pulih dalam 10 hari, rabun malam 8 tahun hilang dalam 3 minggu, mata kering pedih 12 tahun tak datang lagi lepas habis 1 botol. Cuma titiskan perlahan pagi dan malam, ekstrak herba semula, jadi meresap terus, baiki tisu mata dari dalam. Tak payah jumpa doktor, tak payah telan ubat kimia, tak payah laser mahal yang buat mata bengkak berbulan. 1 botol je jimat, berpuluh-ribu ringgit. Kalau tak berkesan, saya janji sendiri akan keluar 3 juta ringgit dari poket saya sendiri. Sekarang masih diskaun 50%, stok tinggal sikit sangat. Jangan tunggu sampai buta baru menyesal. Malam pertama titis, esok pagi mata dah rasa ringan dan cerah. Kalau ada satu patah perkataan saya bohong hari ni, biarlah saya tak boleh pegang mic dan nyanyi depan korang sampai bila-bila. Klik link bawah sekarang sebelum terlambat. Filizi Eye Solution, selamatkan mata saya. InsyaAllah selamatkan mata korang juga. Terima kasih kerana percaya. Datuk Awi.